Dia ambil. Pokok buluh ada pocong lepak. Alright, Assalamualaikum geng. Aduh, pokok. So, selamat datang ke YouTube channel aku, Mewcaster. Okay, dah dekat setahun dah aku tinggal video untuk YouTube, untuk fokus buat TikTok je. So, hari ni aku akan start comeback balik pelan-pelan insyaAllah. So, hari ni aku dah lambat. Sekarang dah pukul 12.30. Aku baru nak keluar mancing, cari haruan. Apa tengok spot-spot dia macam ni. Lawa nak spot kan, tapi tak tahu ada ikan ke tak. Sebab minggu lepas aku ada lucut sekok gorgon ni, ada saiz juga. Sebab masa tengah fight tu berasa lah ikan tu ada saiz. Kat sini dia spot banyak tau. Sekejap aku tunjuk dia punya lorong dia macam mana. Kat depan tu lah. Sekejap nak sampai lah. Hampa tunggu Sat lah. Lagi 10 langkah kita akan sampai. Okey geng. So dia punya lorong sawit ni macam ni. Tengok. Kat sini ada satu lorong kan. Sini, lepas tu sini. Dia ada 1 2 3 4 5. Belah sana ada satu lagi, ada 6 lorong. Lorong sawit. Lorong ni dia bersambung dengan parit besar belakang tu. Tapi kalau yang surut macam ni, tak tahu ikan masuk ke tak geng. Aku berjalan penat-penat ni. Tak apa, so aku akan try cari balik gorgon yang hari tu. Tengok macam mana, ada satu tak saya. Jom, let's go. Layan video aku sampai habis. Untuk umpan aku akan try soft rock dulu. Kalau dia tak mau ambil, kita try sodok dalaman pakai SP. Yang aku pakai ni 5.5 cm 7 gram soft rock ESP. Soft rock terbaru ni, soft rock apa, Ezo. Okay. Penat weh jalan. Kita try kat sini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Okay, untuk setup aku pakai rod UL 16LB daripada Tachi Night Talon. Yang ni panjang 6 kaki. Aku pair dengan reel backing antena micro. Ratio 7:1. Max rate 5 kilo. Ball bearing 6+1. So jom kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Ada black kicker. Shadow kok. Kecil aku main. Kecil. Oh, dia nak SP rupanya. Tukang pakai SP first kali dia ambil. Kecil. Ada lagi.
Dia ambil. Strike. Oh, lucu. Besar tu. Wih. Besar wih. Oh. Tak kena lagi. Memang padu lah. Okay geng, so kat sini aku kena bully lagi untuk hari ni. Aku rasa kita pergi tempat lain lah. Kita pergi tempat lain, cari parit yang mana ada ayak. Kita try cast. Kalau ada. Tak ada. Sejam. Hui. Bully teruk. Alhamdulillah. Strike pertama. Ish. Strike yang pertama. Alhamdulillah, mantap. Saya tak kumpul. Dia ambil tu ganas. Polis. Nampak Toman tak? Ha? Toman. Tak? Tak nampak? Tak nampak. Lari aku. Yang pergi depan sikit tu. Balik macam merah ke? Balik lah. Ha? Balik lah. Ha. Dalam tu ni. Dalam dah. Ni ayak potong apa? Dia bagi serai tadi. Tak lah. Ni kat sini lah. Ada strike dekat depan tu. Parit ni hujung. Kamu? Ruan. Kadang dia suka menyorok dalam ni tau. Bawah ni. Terus pasang. Balik aku. Lepas api tu, batu lima sana. Pergi betul 5. Ya. Kenapa dekat pokok buluh yang pocong sama lepok? Buluh mana pocong lepok pula. Ada pocong ni. Pokok buluh ada pocong lepok. Malam ah. Macam- Malam ah. Macam mana hantar ada pocong lepok situ? Ni apa ni? Tak kena. Kamu? Haruan. Okay geng, so aku rasa sampai sini je. Memang panas teruk dah ni, tak tahan dah ni. Okay, so terima kasih yang mana tengok video aku. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng. Okay, kita jumpa di next video.